coil lama. Ada botol minyak, cooling coil baru, kompresor baru. Proses buka kompresor. Kita ni datang, orang dah cakap tak ada aircon. Kau tengok gas ada kurang lah. Dia ada kurang. Gas kurang. Bawah ada bau. Dalam ada bau. Bau belakang. Krinkle belakang. So ni yang krinkle dia. First customer datang lah ni. Sebab dia kereta ni baru ambil. Kereta ni baru ambil. Recon. Aku nak cakap kalau nak kata dia tak jaga pun, dia baru ambil. Dah ada dye. So minyak aircon ni warna hijau eh? Tak, dye. Dye nak detect. So dye ni akan keluar bila kompresor ataupun tu leaking. Dye ni basically kalau leaking atau ni lah korang akan nampak. So bila leaking dia akan keluar. Dia guna dia pakai UV light. So kalau UV light nampak leaking dekat mana. Oh itu Honda punya special. Tak juga, ni takut Jepun dah add on. Faham? Maknanya dah pernah nak kena kat sana. So kalau contohnya pakai UV light tu akan nampak lah. Nampak lah kat mana keluar. Sebenarnya kereta ni nak tukar kompresor dengan cooling coil. Cooling coil dah tukar, kompresor masih dekat sini. Yang baru. Cooling coil kat atas ni kedudukannya untuk Spada Honda. So korang jangan ingat ini kereta Backfire ke Alphard ke, bukan. Ini Honda Spada. Okay, tuju untuk update aircon. Korang ada masalah aircon, flashing aircon ada. Nampak mesin kat sana? Sebelah mesin goyang. Ni. So tunggu apa lagi, book appointment sekarang, link kat bio untuk check sistem aircon korang. Lagi-lagi kereta Recon, kita ada special offer untuk kereta-kereta Recon yang nak buat inspection. Bye, Assalamualaikum. Share video ni kalau bermanfaat. Bye bye.